Desas-desus menyatakan perang dunia ketiga semakin dekat. Apa nasihat ustaz untuk semua bersedia menghadapi perkara ini? Gini. Nak menghadapi perang, kita minta doa dengan Allah supaya Allah Ta'ala jaga umat Nabi Muhammad. Supaya sentiasa Allah Ta'ala jaga daripada benda-benda kerosakan kegapa dia. Doa munajat sungguh-sungguh. Jaga amalan kita daripada benda-benda yang menarik marah Allah Ta'ala. Tunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Belajar fardu ain. Gapa dia hak tu hak penting dulu. Kalau takdir perang, kita selesai urusan kita dengan Allah. Kalau mati, Alhamdulillah. Tapi kalau kita kali duduk cara bab perang, fardu ain tak lepas, gani tak lepas, mati nyanyi awewe. Tak ada jeng kita dengan Tuhan. Kita nak sekat kejadian alam ini tak boleh. Tapi persiapan kita lagu mana kita dalam keadaan menghadapi situasi alam ni, kita terlepas dengan Tuhan. Apa dia? Buat hak fardu ain, selesaikan urusan kita, tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai murid, sebagai guru, selesai urusan kita. Nak perang takdir kita lepas dah, Alhamdulillah, mati-mati tak ada masalah apa. Mana kalau buat persiapan tapi tidak buat persiapan hak lebih penting daripada tu, fardu ain kau apa dia? Oh tu masalah. Jangan. Kita takut terlalai ya. Lo ni banyak isu betapa perang. Tiap-tiap tahun ada orang ramai tahun ni perang. Berapa puluh kali dah hangpa dengar, tak jadi bercerah. Lepas tu kalau kita duduk ikut, duduk follow, fardu ain kita bapa demo tak ngaji, demo kata tahun ni perang, hangpa tak ada nak ngaji. Perang ke mana tahu berapa puluh kali dah demo tak ngaji fardu ainnya. Batal leweh karuk dah tu, jadi karuk dah tu. Buat fardu ain dululah. Kalau mati selamat kita. Gitu.